Okey, Assalamualaikum. Kami nak buat video tentang apa itu fizik. Nama saya Yat. Nama saya Wan. So, kita orang akan tunjuklah video tentang apa itu fizik. Apa itu fizik? Fizik ialah cabang sains yang berpusat pada kajian tentang jirim, tenaga dan hubungan antara kedua-dua perkara ini. Maksudnya ialah fizik ni berkaitan dengan banyak benda. Maksud banyak tu ialah hampir semua lah. Sebab apa yang Yat cakap tadi, dia berkaitan dengan jirim dan tenaga. Apa yang bukan jirim? Semua benda ialah jirim. Jadi fizik ni bukan satu subjek yang kita tak senang nak lupa lah. Maksudnya kita susah nak lupa. Sebab apa yang berlaku kat kita boleh banyak kait dengan subjek fizik. Hasil daripada aplikasi fizik terbahagi kepada 4 perkara: rumah, telefon, komputer, televisyen, ketuhar gelombang mikro. Bidang perubatan, surgery laser, pengimbas CAT, pengimbas NMR dan pengimbas MRI. Bidang pengangkutan, kereta, kapal terbang, pesawat angkasa lepas. Bidang komunikasi, kabel. Kesimpulan daripada video ni ialah fizik banyak menyumbang kepada penciptaan ataupun pembinaan daripada teknologi yang kita nampak ataupun kita dengar tadi kan, CAT scan, MRI scan, MNR scan, ataupun kereta, aeroplane, semua tu semua menggunakan ilmu fizik untuk mencipta. Harapan saya ialah pada generasi yang akan datang, generasi kita sekarang ni, kita dapat mempelajari ataupun mendalami lagi fizik dengan lebih jauh ataupun lebih dalam lah daripada orang-orang sebelum kita ni, supaya kita dapat mencapai ataupun mencipta perkara-perkara baharu di generasi yang akan datang. Okey, itu saja dari kami. Sekali lagi, nama saya Wan. Dan saya Yat. Okey, kepada semua grup yang lain, bertabahlah untuk menyiapkan video fizik ini. Selamat maju jaya kepada semua grup yang lain.